Pernah tak terfikir kenapa dalam dunia haiwan jantan selalu lebih cantik daripada betina? Tengok saja singa jantan, bulunya lebat dan nampak gagah. Tapi singa betina, badan lebih kecil, warna pula kusam, macam anjing kampung besar sikit. Burung mandarin pun sama. Jantan punya bulu berwarna-warni, paruh merah, nampak bergaya. Betina pula coklat kelabu saja macam itik liar. Lepas tu tengok burung merah. Jantan ada ekor panjang dan bulu berkilau. Siap boleh buka ekor macam kipas pamer kecantikan. Tapi betina, warna pudar, tak menarik langsung. Ayam pun sama. Ayam jantan berdiri tegak, ekor melengkung, nampak gagah. Ayam betina pula pendek, gemuk, bulu kelabu. Jalan pun terhuyung hayang. Sebenarnya, ini semua sebab dalam dunia haiwan jantan kena menarik perhatian betina. Warna terang dan rupa cantik membantu mereka dipilih sebagai pasangan. Tapi dalam masa yang sama, warna terang ni juga bahaya, mudah dikesan pemangsa. Sebab tu betina biasanya berwarna kusam supaya senang bersembunyi dan lindungi anak.